Lepas tu kan, so hari ni aku nak check influenza untuk anak aku. Influenza kit ni, dia punya ni dah keluarkan dia punya cecair tu, dah masukkan. Masukkan cecair dalam tu. Kemudian ni nanti kita masuk dalam mulut, ambil air liur bahagian dalam mulut anak kita, yang bahagian dalam sikit lah, sebelah kiri ke sebelah kanan. Itu daripada nasihat farmasi lah, dia kata macam tu kan. So kita kena masuk belah dalam sikit, pusingkan dia. Lepas tu kita akan masukkan dalam ni. Kemudian kita sebatikan dia. Lepas tu kita akan titik atas ni kan, atas tu. Okay, sekarang kita akan cuba. Biasalah budak-budak demam dia akan merengek sikit lah. Sebab dia sakit kan, panas kan, demam. So aku nak check, takut ada influenza. Sebab sekarang ni banyak kes kan. Sebab aku dah bawa pergi klinik tadi. Doktor kata kalau tak kebah, kena datang balik. So aku terus beli test kit lah. So kita test sendiri lah. Sebab kalau test kat sana pun sama juga, nanti kan budak melalak juga. So aku cuba buat. Sebab kalau kat sana dia masuk hidung. Kalau masuk hidung, aku takut anak aku dia takut lah. Sebab masuk hidung dia sakit sikit. Kalau ni masuk air liur dalam mulut, okey sikit, dia tenang sikit lah. Kita try tengok macam mana. Okay, tengok. Dia punya apa, badan pun panas, tak turun-turun daripada tadi. So kita try. Macam kat mulut kat mulut. Sikit. Okey, aku dah masuk dalam mulut dia. So kita kacau kecil tu. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Memang dia akan melalak lah. Sebab dia takut masuk dalam mulut tu kan. Okay. Okay. Chip sikit. So ni dia punya test kit dia kan. So, kita akan letak atas ni. Tengok. Okay. Kita ambil sekejap. So result dia 15 hingga 20 minit. So kita tunggu sekejap. Macam mana? Tengok macam mana hasil dia. Alright, nanti kita akan sambung selepas 20 minit. Result aku dah check tadi. Ni selepas 15 hingga 20 minit. Result dia nampak negatif lah. Okey. Covid tak ada. Influenza pun tak ada. Dia dekat C tu kan. Clear ke apa ke tak pasti.
Tapi dia tulis kalau kat C tu okey lah. Kalau dekat huruf tu B atau A, tu ada positif tu. Alright gang. Itulah cara je gang. Kita menggunakan alio dekat bahagian tekak, ambil bahagian tepi tu. Memang dia melalak sikit lah budak-budak kan. Alright.